Pernah tak berdepan dengan penyewa rumah yang bermasalah? Dah lah tak nak bayar sewa, tak nak keluar rumah pun, siap mangga pintu rumah elak atau rumah halau. Tuan rumah yang mengalami situasi begini, jangan bertindak terburu-buru. Ikut saluran yang betul dan langkah undang-undang yang sah bagi menyelesaikan masalah ini. Pertama, buat laporan polis tentang penyewa yang mengunci rumah anda dengan bangga sendiri, tidak membayar sewa dan menghilangkan diri. Ini penting sebagai dokumen rasmi sekiranya anda perlu mengambil tindakan lanjut. Kedua, notis tuntutan. Hantar notis of demand atau surat peguam menuntut bayaran tertunggak dan minta mereka kosongkan rumah dalam tempoh tertentu. Biasanya 7 atau 14 hari. Ini langkah formal dan sah dari segi undang-undang. Ketiga, failkan kes sivil. Jika amaun yang tertunggak besar, anda boleh failkan kes mahkamah tuntutan kecil jika bawah RM5,000 atau mahkamah magistrat. Anda mungkin boleh menuntut ganti rugi. Namun perlu ingat, elakkan jangan bertindak sendiri secara agresif, pecahkan pintu, tingkap tanpa laporan polis, dan jangan balas dendam, rosakkan barang penyewa atau malukan diri media sosial tanpa bukti kukuh. Ini boleh jadi backfire nanti. Jika rumah itu milik anda sepenuhnya dan penyewa langgar kontrak, tidak bayar sewa dah pun lari, anda berhak untuk dapatkan semula akses tersebut. Pilihan yang ada, bawa tukang kunci yang boleh bantu buka potong mangga tersebut. Tapi pastikan ada laporan polis dibuat terlebih dahulu untuk elak dituduh menceroboh. Rakaman video sewaktu proses buka rumah penting sebagai bahan bukti anda bertindak secara sah dan profesional. Dan akhir sekali, jika ada barangan penyewa di dalam rumah, jangan buang dahulu. Ambil gambar, simpan dalam satu ruang. Kalau boleh, minta polis atau jiran jadi saksi. Semoga bermanfaat.